Tahu tak, pada Julai 2013, Geraldine atau dikenali sebagai Gary merupakan seorang pesara jururawat berusia 66 tahun. Dia sedang dalam misi untuk menghabiskan laluan mendaki Appalachian Trail yang sangat terkenal itu. Trail itu sepanjang 3,500 km. Beliau bukanlah seorang pendaki amatur, tetapi beliau sudah pun mendaki lebih 1,500 km sebelum sampai ke bahagian main yang sangat mencabar. Namun pada 22 Julai, Gary melakukan satu kesilapan kecil yang membawa maut. Beliau keluar dari laluan utama hanya untuk melepaskan hajat di kawasan semak. Malangnya, Gary kehilangan arah dan tidak dapat mencari jalan pulang ke laluan asal. Apa yang menjadikan kisah ini sangat luar biasa dan tragis adalah apa yang berlaku selepas itu. Walaupun operasi mencari dan menyelamat yang terbesar dilakukan yang melibatkan ratusan sukarelawan, anjing pengesan dan helikopter, Gary gagal ditemui. Rupa-rupanya, beliau telah mendirikan kemah di sebuah kawasan hutan yang sangat tebal di kawasan milik tentera laut yang digunakan untuk latihan. Sepanjang tempoh tersebut, Gary tidak menyerah kalah serta-merta, tetapi dia menulis diary di saat akhirnya. Beliau menyimpan sebuah jurnal yang mencatatkan setiap hari beliau sesat. Diary tersebut mendedahkan bahawa beliau bertahan selama 26 hari sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Gary juga cuba menghantar mesej teks kepada suaminya, Josh, namun gagal kerana tiada isyarat telefon. Beliau juga cuba membakar barangan peribadi untuk menghasilkan asap dan api, tetapi pokok-pokok di situ terlalu tebal sehingga menghalang asap daripada dilihat oleh helikopter penyelamat. 2 tahun kemudian, pada Oktober 2015, sisa rangka Gary akhirnya ditemui oleh seorang kontraktor hutan di dalam kemahnya yang masih tertutup rapi. Apa yang paling mengejutkan adalah lokasi penemuannya. Gary malang sekali, dia hanya berada kira-kira 3 km dari laluan utama Appalachian Trail. Beliau berada begitu dekat dengan jalan keluar, namun rupa bumi yang sangat padat dan mengelirukan menjadikannya mustahil untuk beliau mencari jalan keluar. Di dalam diarinya, Gary meninggalkan nota terakhir yang sangat menyedihkan untuk sesiapa yang menemuinya. Apabila anda menemui mayat saya, tolong hubungi suami saya, Josh, dan anak perempuan saya, Carrie. Ia akan menjadi satu kebaikan bagi mereka untuk mengetahui bahawa saya sudah tiada dan di mana saya ditemui tidak kira berapa tahun dari sekarang. Kisah Gary kini menjadi rujukan penting dalam kursus keselamatan hutan tentang betapa pentingnya membawa alat GPS atau kompas dan bagaimana panik boleh membuatkan seseorang yang berpengalaman kehilangan arah.